Pernah tak anda terfikir macam mana satu idea tu boleh travel satu dunia, tumbangkan empire-empire besar dan bina negara yang baru? Hari ni, kita nak ikut jejak satu idea yang sangat berkuasa, iaitu nasionalisme. Kita akan tengok macam mana ia bermula di barat, mengelilingi dunia dan akhirnya sampai ke tanah Melayu untuk membentuk apa yang kita kenal hari ni. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang nampak senang tapi sebenarnya dalam. Apa sebenarnya yang menjadikan sesebuah negara tu sebuah negara? Adakah ia sekadar sempadan atas peta atau seorang raja? Atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu? Cuba fikir sekejap pasal identiti, tanah air dan rasa kekitaan. Inilah persoalan penting yang akan kita rungkai sama-sama. Jadi, untuk jawab soalan tadi, kita kena faham dulu konsep utamanya. Jom kita bedah siasat. Apa sebenarnya maksud nasionalisme ni? Ringkasnya macam ni, nasionalisme ni dia adalah satu perasaan cinta yang sangat mendalam pada bangsa dan negara. Tapi ia lebih lagi dari sekadar kibar bendera. Ia adalah semangat yang mendorong orang untuk bangun menentang penjajahan. Matlamat akhir dia, untuk bina sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan ada identiti sendiri. Yang menariknya, idea nasionalisme ni tak ada satu maksud yang tetap. Ia ditafsirkan berbeza-beza. Contohnya, bagi pemikir barat macam Hans Kuhn, ia lebih kepada soal kesetiaan, nombor satu kita mesti pada negara. Tapi bagi tokoh tempatan kita macam Dato' Onn Jaafar, ia adalah tentang membina bangsa yang kuat, yang boleh berdikari. Dan untuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pula, ia adalah seruan untuk bersatu. Sebab hanya dengan bersatu, kita boleh lawan penjajah. Nampak kan? Masing-masing lihat dari sudut perjuangan mereka sendiri. So, dari mana datangnya idea moden ni semua? Semuanya bermula di barat. Macam satu percikan api kecil yang akhirnya mencetuskan revolusi besar yang mengubah peta dunia. Okey, ini poin yang paling penting untuk kita faham. Nasionalisme di barat lahir sebab rakyat bangun menentang raja-raja mereka sendiri. Mereka berjuang sebab tak nak lagi diperintah oleh raja yang ada kuasa mutlak. Mereka nak hak, mereka nak suara dalam kerajaan. Pendek kata, ia adalah perjuangan untuk rakyat jadi tuan di negara sendiri. Cuba tengok garis masa ni. Dalam masa lebih kurang 100 tahun je, 3 revolusi gergasi ni berlaku. Satu persatu, dari England ke Amerika dan kemudian Perancis. Setiap satu revolusi ni, ia mengukuhkan satu idea yang sangat radikal pada zaman tu. Kuasa sebenar bukan di tangan raja, tapi di tangan rakyat. Kita mulakan di England. Yang uniknya pasal revolusi di sini, ia berlaku secara aman. Rakyat masa tu tak puas hati dengan Raja James kedua yang cuba memerintah ikut kepala dia je. Hasilnya, lahirlah Bill of Rights. Sejak dari tu, kuasa raja dah tak lagi mutlak, ia perlu dikongsi dengan parlimen. Inilah langkah pertama ke arah suara rakyat di Eropah. Lepas tu, idea ni berlayar pula merentasi lautan Atlantik. Orang-orang di koloni Amerika pula bangkit menentang British. Kenapa? Sebab British kenakan macam-macam cukai pada mereka, tapi mereka tak ada wakil pun dalam parlimen British. Slogan keramat mereka, tiada cukai tanpa perwakilan. Akhirnya melahirkan sebuah negara yang baru sama sekali, Amerika Syarikat. Dan kemuncaknya, revolusi Perancis. Yang ni lagi power. Mereka bukan setakat nak kongsi kuasa dengan raja, tapi mereka nak hapuskan terus sistem beraja tu. Revolusi Perancis ni dengan lantangnya mengisytiharkan yang negarawan sebenar adalah rakyat, bukan raja, bukan golongan bangsawan. Idea inilah yang betul-betul menggegarkan seluruh Eropah. Okey, gelombang idea dari barat ni tak berhenti kat situ je. Ia mula merebak ke seluruh pelosok dunia. Tapi, bila ia sampai je ke Asia, ceritanya jadi lain sikit. Ia mengalami satu transformasi yang sangat menarik. Inilah perbezaan paling besar. Di Asia, musuh utama bukanlah raja tempatan. Sebaliknya, idea nasionalisme ni diubah suai menjadi senjata untuk menentang kuasa penjajah dari Eropah. Matlamatnya jelas, halau penjajah dan kembalikan maruah dan kedaulatan kepada bangsa sendiri. Dan kita boleh nampak cara perjuangannya pun macam-macam. Di India, Mahatma Gandhi guna cara penentangan aman. Di China pula, Dr. Sun Yat-sen lancarkan revolusi. Di Indonesia, menariknya, ia bermula dari perjuangan untuk pendidikan wanita oleh Kartini. Jelas sekali, setiap negara ambil idea besar nasionalisme ni dan olah ikut acuan dan keperluan mereka sendiri. Akhirnya, gelombang idea ni sampai juga ke perairan tanah Melayu. Dan di sinilah gabungan pengaruh dari luar dan faktor-faktor dalaman telah menyalakan satu semangat kebangsaan yang sangat unik.
Orang-orang kat Tanah Melayu masa tu bukannya duduk diam je. Mereka perhatikan apa yang jadi kat sekeliling. Bila Jepun kalahkan Rusia pada tahun 1905, itu satu kejutan besar. Wow, orang Asia pun boleh kalahkan kuasa Eropah. Ditambah pula dengan perjuangan di negara jiran macam Filipina dan Indonesia, ia bagi inspirasi dan keyakinan bahawa menentang penjajah tu bukanlah sesuatu yang mustahil. Okey, soalan sekarang, macam mana semua cerita dan inspirasi dari luar ni boleh sampai ke Tanah Melayu dan mencetuskan sesuatu di sini? Apa yang jadi pemangkinnya? Jawapannya, ada beberapa enjin utama yang gerakkan semua ni. Pertama, agama, melalui gerakan reformis Islam yang dipanggil Gerakan Islah. Kedua, sistem pendidikan yang semakin berkembang. Ketiga, media cetak macam akhbar dan majalah yang mula sebarkan idea-idea baru. Dan keempat, hasil tulisan kreatif macam novel yang membakar semangat orang ramai. Tahun 1922, satu institusi yang sangat penting ditubuhkan, Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun SITC. Ia bukan sekadar kolej untuk melatih guru tau. SITC ni dah jadi macam kilang pemikiran nasionalis. Di sinilah para guru dan cendekiawan macam Harun Aminur Rashid dan Zakbar mula menyemai dan menyebarkan idea-idea kebangsaan melalui pendidikan dan penulisan mereka. Kat sini kita nampak satu perubahan strategi yang sangat bijak. Perjuangan awal guna senjata macam yang Tok Janggut buat sifatnya lebih setempat dan terus terang senang je untuk British patahkan. Jadi para pejuang kita ubah taktik. Mereka mula guna kuasa pena, akhbar, persatuan, buku. Cara ni lebih berkesan untuk sebarkan kesedaran dan satukan orang Melayu di seluruh negara. Jadi, semua perjuangan guna pen dan idea ni, adakah ia berhasil? Adakah ia sekadar cakap-cakap kosong? Jawapannya, tidak. Ia mula membawa hasil yang kita boleh nampak yang betul-betul mengubah masyarakat. Jom kita tengok buktinya. Bila golongan cerdik pandai ni terus-menerus bersuara, melalui akhbar, melalui persatuan-persatuan, mereka wujudkan satu tekanan yang konsisten. Lama-kelamaan, pentadbiran British dah tak boleh buat tak tahu lagi. Mereka terpaksa dengar. Nak tengok bukti paling jelas? Tengok nombor ni. Disebabkan desakan berterusan untuk lebih banyak peluang, bilangan pegawai Melayu dalam Perkhidmatan Awam Peringkat Tinggi atau MCS meningkat dari 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Naik hampir 3 kali ganda dalam 7 tahun je. Ini satu kemenangan politik yang sangat signifikan. Dan impaknya bukan setakat dalam politik je. Semangat kebangsaan ni mula mengubah seluruh masyarakat. Ia galakkan orang Melayu untuk berniaga. Ia tekankan betapa pentingnya pendidikan untuk semua dan ia mula mengangkat peranan wanita dalam masyarakat, dipelopori oleh tokoh hebat macam Ibu Zain. Malah, masyarakat Cina dan India pun terinspirasi untuk tubuhkan persatuan sendiri demi memperjuangkan hak mereka sebagai penduduk Tanah Melayu. Jadi, itulah perjalanannya. Bagaimana satu idea yang lahir di Barat diubah suai untuk melawan penjajah dan akhirnya menjadi asas untuk membina sebuah negara. Nasionalisme beri kita identiti, ia beri kita kedaulatan, ia definisikan siapa kita. Tapi kan, dalam dunia zaman sekarang yang semuanya bersambung, dunia tanpa sempadan, persoalannya ialah apakah peranan nasionalisme untuk masa depan kita? Itu soalan untuk kita fikir-fikirkan.